Nabi nak sebut ni pasal selawat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Rasulullah. Nabi tengok satu orang lelaki naik atas titik sirat. Dia berjalan saja. Yar'udu kama tar'udu as-sa'afah. Kemudian dia terhuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Nak terbalik ni. Tuan-tuan, Nabi cerita, aku tengok satu orang lelaki lintas titian sirat. Dia berjalan atas titian sirat, terhuyung hayang kanan dan kiri. Nak jatuh dah. Sagi berat belah kanan nak jatuh, dia imbang balik badan dia. Berat belah kiri nak jatuh, dia imbang balik badan dia. Macam tu lah. Seperti mana terhuyung hayang, seperti mana bergoyang-goyangnya pohon kurma kena angin macam tu. Macam tu lah orang tu, sak ke kanan, sak ke kiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'athu kathratu salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam fathabbatat qadamahu ala sirat. Kemudian datang banyaknya selawat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Nabi sebut banyak. Tuan-tuan, selawat mai syafaat yang mai tolong dia namanya selawat kepada Nabi SAW. Selawat banyak ke selawat sikit ustaz? Selawat yang banyak. Sehari 100 bukan banyak tuan. Tu bukan banyak. Itu tidak dikira banyak. Sehari semalam 300 disebutkan oleh para ulama, yang tu sudah boleh dikira banyak. Pakat buat 300 silap saya sebut. 300 tu sikit. Tapi dah ulama sebut, saya ambil hak ulama sebut. Ulama bahas banyak tu berapa. Selawat Nabi hak banyak, hak mai tolong pebetul kawan ni. Nabi kata fasabbatat qadamahu ala sirat. Selawat tu pegang tubuh dia. Dia berjalan tak huyung hayang dah sampai masuk dalam syurga. Jalan serik dia pegang. Dia berjalan tegak macam tu. Tidak dia berjalan ni, tidak dia berjalan nak jatuh, nak duduk timbang badan. Faja'athu kathratu salatihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dia yang banyak. Bila selawat dia? Waktu di mahsyar kah? Waktu masa kosong? Mahsyar tak boleh selawat dah. Di mahsyar siapa selawat sehari 1,000,000 pun pahala dia ialah kosong. Walaupun masa banyak di mahsyar. Kerana apabila satu-satu ruh itu keluar daripada satu tubuh, maka berakhirlah peluang untuk saya dan kita semua ataupun orang itu untuk melakukan apa jua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beringatlah tuan-tuan, sedanglah saya dan kita semua keluar ruh aja habis, tak kira dah apa saja ibadat yang dia buat, tak kira dah. Hati-hati. Itu kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.